Ali. Hui Pian, lain kali nak tegur orang, bagi salam dulu. Jangan tegur macam tu. Terkejut aku. Sorry Ali. Kau tengah baca buku apa tu? Buku Adik Itu Soliah. Hadis ni aku dah baca. Oh, aku baca hadis yang ke-23 pasal kasih sayang melalui salam. Salam ni sebenarnya bukan ucapan biasa tau. Ia simbol keamanan dan dia simbol keamanan dalam Islam. Salam juga ialah ucapan para malaikat dan ahli syurga. Sebab itu salam tekankan amalan memberi dan menyebarkan salam dalam kehidupan seharian. Oh, kasih sayang ni sinonim lah dengan cinta. Nak tahu ada jenis-jenis cinta? Cinta pertama ialah cinta semula jadi, iaitu kepada ibu bapa ataupun kaum kerabat. Itu fitrah lah. Kedua pula cinta kerana manfaat. Manfaat ni bukan pergunakan dia, tapi beri manfaat kepada agama juga. Contohnya cinta kita kepada akhlak. Yang ketiga pula, cinta kerana agama, iaitu cintakan ketokaannya. Inilah cinta paling tinggi dalam Islam. Hadis ini mengajar bahawa Islam menggalakkan hubungan baik sesama Muslim, dan cara paling mudah ialah menyebarkan Islam dan menyebarkan salam. Salam melahirkan kasih sayang kerana Allah dan ia sebahagian daripada iman. Iman pula ialah syarat untuk masuk syurga. Sebab itu Islam sangat menekankan salam sebagai asas perpaduan dan keharmonian masyarakat. Okey, aku nak kena minta diri dulu. Lihat dulu, apa kita buat video menyebarkan salam. 1, 2, 3. Ingat, sebarkan salam.